Assalamualaikum Kak Yo, abang-abang dia. Kak Yo, barang makan gapo? Tiap-tiap bulan kena makan. Ha, cabu-cabu ni Kak Yo. Cabu wasabi Kak Yo. Hari ni kita duduk di kedai ni lah deh. Ha, cabu wasabi halal di Naratiwat deh. Makannya dia deh. Ada buffet lah Kak Yo. Ikut nak makan lah. Sekat kenyai nyok no makan nyok tu Kak Yo. Kedai cabu wasabi halal di Nara Kak Yo. Tengok dalam review tu nampak jadi-jadi Kak Yo. Masuk tengok ada apa ratik. Hai. Kak Yo, biasa mari Nara tak? Mari tapi tak sudah gaim kita ke kedai ni tak sudah masuk. Oh, tak biasa makan lagi lah cabu Nara ni deh. Ha, mari siapa Nara dah kena wet lah kedai ni Kak Yo. Masuk tengok. Adik. Ni mari 3 orang. 3 orang. Kak Ya. nak duduk meja ni lah. Ya, meja ni boleh? Ha, luas. Ada kuah apa jenis dek? Ada 3 sekara. 3 kara. Ya. Kuah potek. Ada tom yam, nam dam, mala. Oh, ambil kuah mala dengan namdam. Pas dua dapur ni Kak nak buat super ke? Oh, boleh deh. Super lalu lah. Ha. Wak itu so tak apa. Mala dengan namdam. Lepas tu mala dengan tom yam. Okey. Ya. Kak duduk dulu lah. Ya. Berapa sore ni? Kepala 24 248. Murah tak sampai 300 ni. Dagingnya pun nampak jadi Kak Yo. Tengok ni. Ha, campur dengan lemak sikit-sikit. Beg ni lah sedap. Bau yo tak jadi kerasa gitu. Kalau daging saja tu, jadi kerasa sikit. Tapi ikut kita nak pilih lah daging pun. Ni daging apa beg ni? Daging bola aku. Orang panggil apa? Adik, mau panggil apa ni? Daging apa ni? Nơ hò cheese. Oh, cheese dedal Kak Yo. Oh. Ni udai sutung, ayam daging. Daging temti mai an Kak Yo. Makan ikut kenyai. Daging Kak Yo, legok dah ni. Tengok daging dia nipi-nipi molek ni. Turun lehok mala ni sedap ni. Tu. Tak makan pedas ke? Namdam kalau gitu kok. Kalau tak suka makan pedas. Ada dengan daging dengan mak ni Kak Yo. Daging perak dah ni. Lepas tu kau ada juga. Ha, makanan Jepun Kak Yo. Tak boleh lah nak masuk dengan nama kedai deh. Kedai wasabi ni Kak Yo. Cabu wasabi ni hak Jepun dah. Okay. Cik dah ada dalam ni. Tengok ni. Sepong awal bola ni Kak Yo. Ha, turun salad dah. Okay, kedai dia ni ada 2 cawangan Kak Yo. Cawangan Naroso, cawangan di Golokso Kak Yo. Kak Yo dekat hok mana je hok tu Kak Yo. Pandai tak Kak Yo kepek? Nak belajar. Baru nak belajar tu lama sikit tu. Boleh. Tak apa dah. Boleh. Oh, ni. Tu, ni Kak Yo. Daging dia tak sakit gigi Kak Yo. Nipis molek deh. Demo celup makan soso kita turun makan kaligus. Ha, yo derah kat tu. Ni. Namdam ni. Berapa? Nanti tengok deh piye mana nak boleh makan. Dugan ni dah ada cari. Tu boleh tu. Nak boleh pun. Nanti tengok. Ni yo kata tidet nam cim nga. Ha, ni cah lengo ni jadi ni. Ha, tu. Kok noh lengo hok ni deh. Tu, ni nam cim nga yo ni. Bismillah. Masalah nak. Sedap lah Kak Yo. Oh, nak tambah bawang, nak tambah lada ikutlah hok tu. Ni. Kita tambah dalam hok suki ni. Kucah dia sikit baling selalu lah Kak Yo. Lama boleh makan kita pakai cedok kan ya. Oh, tu senuk selalu dah. Tengok ni. Ni, kuap selalu dah. Pecah rasa tengok. Nak sedap dah mana? Suki yo jadi. Suki yo jadi. Kita buh ngamak ni sikit. Kak Yo, hok sungguh dia membuh kucah-kucah gini yo Kak Yo. Ni Kak Yo, daging udeh. Ha ni. Wah, selalu dah. Tu. Biar jetak. Tu, pakai mani dia selalu dah duk kolek air dah ni. Ni jadi sungguh Kak Yo. Oh, ambil hok namdam pula. Cicoh nam cim nga. Tu, guling yo sikit. Tu, cam-cam Kak Yo. Bagus. Oleh namdam, kuah namdam dia pun sedap, nam cim nga pun belagu molek dua ni. Itulah tu. Nak terang dah lah. Agak na? Dah.
Nam-dam je sedap. Budak-budak suka lah ni. Ni ya tak Dia manis sudah habis nak ambil. Boleh dah tu. Celup mula sikit lagi pun boleh ni. Ni. Kucah. Sejuk lah dah ni. Golek, guling-guling je sikit. Tu. Nak makan capur pun boleh Kak Yo. Deng molek. Nanti pun sedap. Okey. Dekat hok mana pergi situ Kak Yo. Cabu wasabi ni ada dengan Nara, ada dengan di Sungai Golok Kak Yo. Sedap. Sedap Kak Yo. Sedap Kak Yo. Rina aku dikit lah. Cuba terang hot ni. Hok mana? Ya, hot cheese. Ni hok bola ni Kak Yo. Tu. Nyicoh selalu dah. Boleh pergi guling dalam kuah selalu dah. Molek kita jatuh. Daging gereja. Ada stok dah lalek. Ada cheese sikit ah. Serah. Tengok tu cheese dia tubik dah tu. Cuba colek tengok Kak Yo. Ni, cheese dia lalai dah. Dia tak boleh duduk lama dalam kuah. Dia lalai. Makan dengan sayur dia tak muak Kak Yo ni. Turun ke. Tu. Hak kena ada lah makan cabu ni. Hak ni sedap makan metah. Hak tu ikut suka lah deh. Bosen yuk sikit. Tu. Sen yuk tak kena lama style. Ni rambut kita pakai tangguk gitu selalu dah. Tu je cepat sikit Kak Yo. Ni mo. Sudu dah. Cepat orang senuk ni derah dah. Dan buat nak makan. Sen nyampe lah ni. Tu tangguk gini lalu dah. Kepik lucu. Daun apa? Assalamualaikum. Daun salam. Yelah tak tahulah Kak Sali agak-agak gitu yalah deh. Dia kena bubuh jugalah dalam kuah. Ya buh dalam kuah mala. Yelah tak tahulah, siapa tahu cuba komen tengok. Geno tu buah daun kepik lekat. Daging kepik tak lekat. Jadi apa jadi? Makan dengan sayur. Kalau kecil sikit. Lecor rasa dah. Dana Kak Yo. Nak ambil dengan sudu dah. Tekip nayem. Bagi orang nak kepik tak pandai. Hok ni senang. Kita mai terakau nana Kak Yo. Kena makan dengan sudu ni, makan dengan kepik pandai dok ni. Seporang Jepun, pengaruh Cina sungguh lah. Nasi le makuk, makan dengan tekiap. Pandai tu. Bismillah. Dia goreng. Daging yo ni yo goreng tapi rasa halus-halus gitu yo. Tak masin sangat. Tapi yo bang wangi daging yo. Nak terang. Sarai ni. Makan dengan sarai ni. Hak ni makan ni bek rasa on sikit. Jadi. Tu kepik panas tu. Panas. Kalau nak tepuk tangan weh so. Tu. Bon nasi je pandai, daging je kepik tak boleh. Kalau gitu gak cebok dengan senduk deh. Senang. Puat pun ada bagi budak-budak ni yo suka sangatlah. Aku panas ni dah. Tu. Nak ayah, nak ayah pak dah. Ni jadi suki yo. Namcim dia sedap lah. Barang makan berat-berat ada dah ni Kak Yo. Barang makan ringan pula dah. Ringan tak ringan mana ni berat juga ni. Suci pun ada Kak Yo ni. Tu dia. Tuek cicah coyuk ni. Bismillah. Penuh mulut tu. Ada dengan nana Kak Yo, na puat pun ada, na sarai pun ada ni. Tuna ni hok ni. Pia nak seka kata semua ni. Dalam harga 240 milekok seorang. Kum Kak Yo. Boleh makan belaka dengan daging, dengan suci, dengan air, dengan apa. Cukup Kak Yo. Kak Yo, lagu mana tik namcim yo? Sedap lah. Sedap lah ko. Suki pun sedap. Namcim nga pun sedap. Nga yo tak suka dengan tempat lain. Golek ke namcim nga lemon nak putih deh. Kau ni ada merah gini. Ni, dia kata signature ya dah ni, namcim nga ni. Cuba terang. Terah. Tak terah lagi? Tak lagi. Lah kau syaidan jauh oh. Sedap. Makan we kenyang Kak Yo. Duk nak makan tani lagi tapi
Mari naro dah. Kita mari singgah sini selalu dah. Di kedai naro ni deh. Ni sedap ni Kak Yo. Sedap tak? Oh, genong dengan lada-lada ni. Ada dia ni dia nak pedas sikit. Kalau orang hok tak bahaya pedas, makan kuah 6 dam boleh. Dia tak minat mana pedas. Hok ni 6 dam ada. Ni 6 dam tom yam pun ada. Wasak molek Kak Yo ni. Daging gedik-gedik ni. Pasal kau gede-gede. Siapa nak makan boleh mari Kak Yo. Kita mari di Saka Nara. Saka di Golok pun ada juga di Tenun Konden deh. Ni. Siapa cari tak temu, search GPS boleh Kak Yo. Lokasi dia cari tak payah deh. Siapa cari tak temu juga nanti kita letak nombor sini, Kak Yo boleh tu masuk dulu boleh Kak Yo. Ni tak boleh nak sabar dah Kak Yo makan habis makuk, 2 makuk dah kita tak makan lagi. Aduh kecek banyak. Pakai gitulah Kak Yo nak makan dulu deh. Jadi Kak Yo. Sutong naik dah Kak Yo. Tuh. Icoh. Kuap ge. Lekat dengan sen juga ni.